Satu dinar emas ini adalah item emas kegemaran saya. Siapa yang memiliki satu dinar ini sudah ada sekurang-kurangnya Rp2.600 dalam simpanan. Jika anda menyimpan untuk pendidikan anak-anak, 5 keping satu dinar ini cukup untuk permulaan perbelanjaan apabila anak mula masuk ke universiti awam, untuk dapatkan laptop, bayaran yuran asas dan sedikit belanja poket untuk satu semester. Untuk bakal pesara, 2 keping satu dinar ini cukup untuk perbelanjaan seisi keluarga, untuk makan, utilities dan sedikit duit belanja untuk 1 bulan. Untuk dapatkan satu dinar ini, anda boleh pilih untuk membuat belian terus jika anda ada wang tunai yang cukup, atau anda boleh menyimpan di akaun Mas Gap. Kaedah ini tiada charge dan tiada komitmen bulanan. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Apabila cukup dalam akaun emas anda 4.25 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ini untuk anda simpan sendiri di rumah. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa depan. Untuk mulakan simpanan emas masa depan anda melalui Emas Bersama Public Gold, anda boleh klik link di bio atau rujuk pin video saya untuk langkah daftar akun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.